Nasib menimpa penjajah Belon, Muhammad Zaimuddin Azlan, turut mendapat simpati Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan isteri, Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Mengutip laporan FMT, Setiausaha Politik kepada Perdana Menteri, Azman Abidin, turut menyampai pesanan kepada Zaimuddin ketika Ketua Keadilan Wilayah Persekutuan itu berkunjung menemuinya di Hospital Sultan Idris Shah, Serdang. Katanya Perdana Menteri menasihati Zaimuddin supaya bersabar dan menyerahkan insiden menimpanya untuk disiasat pihak berkuasa. Dalam pada itu, Azman memberi jaminan Zaimuddin akan diberi bimbingan dan sokongan untuk mendapatkan lesen penjajah selepas dia pulih kelak. Mengambil kira dia tidak mempunyai pekerjaan tetap. Kita dah bagi jaminan bahawa selepas pulih, dia boleh jumpa saya untuk kita bantu mendapatkan lesen penjajah, katanya menurut bernama selepas menziarahi dan menyampaikan sumbangan kepada penjajah itu. Beliau turut bersimpati dengan keadaan mangsa, namun mengingatkan golongan penjajah mahupun anggota penguat kuasa beroperasi dan menjalankan tugas mengikut lunas undang-undang ditetapkan. Cuma kebanyakan peniaga rambut ini, mereka tidak tahu cara mohon. Sebab itu kita kena bekerjasama dengan Persatuan Penjajah atau lain-lain NGO untuk bantu mereka yang menjajah ini termasuk di BKL. Bagaimana permudahkan mereka dapatkan lesen, tapi mesti di kawasan sesuai, katanya.